Kau boleh ubah tabiat, tapi kalau identiti kau masih sama, kau tetap akan balik ke perangai lama. Ramai orang ingat nak berubah kena set matlamat gempa. Tapi James Clear, penulis buku Atomic Habits, kata perubahan sebenar bukan pasal apa yang kau buat, tapi siapa yang kau percaya diri kau ni. Contohnya, kalau dalam hati kau selalu cakap, aku ni memang jenis pemalas, otak kau secara automatik akan cari jalan untuk buktikan label tu betul. Kau akan skip senaman, tangguh kerja, sebab itulah watak yang kau dah cipta. Tapi cuba tukar skrip dalam kepala tu. Mula percaya, aku ni jenis yang suka buat penambahbaikan walau sikit-sikit setiap hari. Bila kau ada identiti baru ni, tindakan kecil macam baca satu muka surat buku atau berjalan 5 minit pun akan rasa selari dengan diri kau yang baru. Ia bukan lagi satu paksaan. Jadi, kalau nak ubah hidup, jangan fokus pada hasil semata-mata. Fokus pada menukar kepercayaan tentang diri sendiri dulu. Sebab kau bukan hasil dari apa yang kau nak capai, tapi hasil dari siapa yang kau percaya diri kau ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk lebih banyak kandungan macam ni. Jumpa lagi.